Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Ngeteh Station, podcast rasmi Mimos Berhad. Korang mesti rindu I kan? Lama kan tak nampak I dekat YouTube. I tahu dah. Jangan cakap tak rindu. Sebab I tahu korang memang rindu I. Sebab lepas ni kita akan ada banyak lagi podcast-podcast dengan orang yang orang cakap apa, kita akan invite lebih ramai orang-orang Mimos untuk bersama kita dalam podcast Ngeteh Station. Okey, untuk episod kali ni, jujur lah I nak cakap kan, kita akan berbincang tentang satu topik yang mungkin kalau kita dengar macam heavy kan. Tapi sebenarnya tak. Kita bersama dengan salah seorang wakil daripada Mimos Berhad juga, iaitu IR Dr. Hazian. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Sihat ke? Terima kasih. Apa dia sihat. Terima kasih Ngeteh Station ajak saya untuk borak-borak pada hari ni. Nervous ke datang hari ni? Nervous sikit tak? Dapat. Jangan nak tunggu. Okey lah. Okey. Okey Doktor. Hari ni kita mungkin topik ni kalau orang dengar secara general, pada dasarnya orang panggil corporate planning and strategy kan. Mungkin orang kata macam berat lah topik ni. Tapi mungkin doktor boleh cerita dan kupas lagi lah supaya orang di luar sana, especially orang public lah, bila diorang tengok social media kita, diorang boleh dapat input dan faham secara general. So sebelum kita go further untuk cakap pasal corporate planning ni, mungkin doktor boleh cerita sikit latar belakang doktor, macam mana boleh terlibat dan bekerja di Mimos, career doktor sikit, dan apa itu corporate planning secara general sebelum kita go further. Boleh. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Jana dan tim lah. Okay, so sedikit background saya. Saya bermula dapat degree saya, first degree daripada Universiti Teknologi Mara. Jana bersama kan rasanya? Tahu pula. Itulah. Saya agak je sebenarnya. Alumni. Ya, sama alumni. Dalam bidang elektrik elektronik. Dan seterusnya master degree daripada Universiti Malaysia Perlis. Jauh tu daripada UiTM ke Perlis. Betul. Dan saya mendapat degree, master degree itu dalam bidang mikroelektronik lah. Dan seterusnya tertiary degree daripada Universiti Kebangsaan Malaysia juga dalam bidang mikroelektronik. Dan untuk pengetahuan Janah dan semua, saya sebenarnya adalah juga di certified sebagai professional engineer, PPC under Board of Engineer Malaysia. Masih susah kan nak dapat certified tu sebenarnya? Dia sebenarnya not everyone lah. Semua orang boleh cuba. Cumanya kita perlukan kecekalan lah untuk exam dan juga reporting dan sebagainya lah. Dan saya juga sebagai salah seorang daripada IEEE member lah Malaysia, yang mana saya join, ada 3 chapter saya join, which is IEEE Electro Devices Society, IEEE Communication Society dan juga IEEE Circuit System. Jadi saya nak share lah dengan semua lah pendengar. Sekarang ni bagi saya lah, semua Gen Z terutamanya lah, kita perlu meluaskan kita punya jaringan network. Betul. Jadi dengan masuk dengan komuniti teknologi ni adalah satu bonus untuk kita sebenarnya. Kita boleh go further lah. Betul. Dan balik kepada soalan tadi, yang mana kejayaan saya bersama Mimos lebih kurang 28 tahun. Lama tu. 28 tahun tu bersama Mimos ke ataupun? Ya, daripada fresh grad terus join Mimos. Dan tugasan pertama saya bersama Mimos adalah sebagai process engineer untuk di dalam Mimos Semiconductor lah. Yang mana seperti kita tahu selalu diwawakan through media sosial oleh pihak Janah and team. Kita ada 2 fab, iaitu fab 1 6 inch punya teknologi dan juga fab 2 8 inch punya teknologi. Betul. Which is the latest one lah. Jadi saya selama 10 tahun saya berada di semiconductor, yang mana tugasan pertama saya sebagai process engineer untuk IR implementation. Jadi dalam masa 10 tahun tu banyaklah bakat yang saya cuburi dalam pembinaan IC seperti microprocessor, memory devices, lepas tu photodiode, pressure sensor, analog mixed signal, macam-macam produk saya. Dan semua nama-nama teknikal. Betul. Sekarang ni fab kita sebenarnya sebagai satu komersial punya iklan sekejap ya. Boleh. Memang staff-staff yang ada di Mimos Semiconductor ni very capable, very experienced.
Jadi kita dah berbagai-bagai produk yang telah kita buat. Ya, betul. Betul. Dengan Kita customer daripada Russia. Betul. Daripada kita US. Dengan negara-negara luar. Betul. Okay. Dan seterusnya saya move kepada back-end process. Dan sebenarnya Mimoss ni saya nak beritahu, is a dynamic punya company. Betul. Maknanya bukannya kita masuk sebagai satu jawatan sampailah ke pencen. Dia sebenarnya ada peluang untuk kita ada area. Kita grow. Betul. Dan saya ambil back-end processing untuk IC packaging, iaitu banyak terlibat dalam mass packaging lah. Dan seterusnya pada tahun 2015 hingga 2023 saya bersama dengan tim deployment team untuk pengkomersialan produk Mimoss. Dan banyaklah saya lead untuk projek seperti ITS, Intelligent Tracking System, ICOM, Internet Communication, banyak dan berbagai lagi lah. So pada tahun 2023 saya mendapat offer daripada CEO lah, Dr. Stan Sukrimbo, untuk mengetuai Division Technology Deployment Solution Office. So sedikitlah berkenaan dengan TDS ni adalah untuk liaison antara lab Mimoss, R&D lab dengan internal dan juga external MOSTI. So that's the function lah. Cakap sebagai orang tengah lah. Ya, betul. Dan pada 2025 sekali lagi saya diberi peluang oleh Dr. Syukri untuk mengetuai Division RMO, Research Management Office. So banyakkannya kerja-kerja lebih mencabar, iaitu melibatkan funding untuk R&D lab lah. Dan kita pernah bekerjasama juga Doktor untuk SRF project memang sebelum saya sangat-sangat rasa macam sedih lah tim kita, tapi sebenarnya untuk meluaskan career kita cuba benda baru kan. Betul. So, okay, then the latest position lah. Saya sekarang ni sebagai Group Chief of Strategic Planning, Strategic Planning and Strategy, Chief Corporate Planning and Strategy, yang mana tugasannya lebih besar, lebih mencabar, yang mana ada 3 division lah. So maknanya yang ni berkenaan dengan CPS ni, kalau saya boleh terangkan sikit lah. Bagi general, so sekarang ni dia sebenarnya adalah satu division yang merangkumi 3 division, iaitu Corporate Planning, Technology Advisory dan juga RMC. RMC adalah Research Management and Communication. So Corporate Planning yang pertama adalah untuk pembinaan KPI bagi Mimoss, secara khusus ni lah, semua staff kan. Ya, dan juga untuk subsidiary lah. Dan Technology Advisory adalah tim yang menguruskan hala tuju Mimoss R&D, mana untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang, yang mana yang ni kita dah tubuhkan ada 2 inisiatif, iaitu IIG dan juga IAG, yang mana kita dapatkan kepakaran daripada universiti, daripada profesor dan juga daripada prominent person daripada industri lah, untuk nasihatkan kita berkenaan dengan teknologi ataupun research yang perlu kita lakukan supaya ianya tidak tidak lari daripada on the right track lah, orang kata. Betul. Dan yang terakhir adalah RMC, yang mana lebih kepada funding SRF, RMK, NTIS dan macam lagi lah, yang pada agensi-agensi under kementerian. Okey, bila doktor cakap ni baru saya tahu yang corporate planning ni bukan sekadar planning dan strategi. Is more than that. Rupanya ada banyak lagi kat bawah tu kan. Which is kalau orang yang biasa dengar, kalau macam orang yang bukan dalam bidang corporate planning ni, mungkin dia akan dengar macam dia mesti plan something pasal corporate je ni. Sebenarnya it's not as simple as that kan doktor kan. Okey, so mungkin doktor boleh cakap lah kenapa corporate planning ni kan penting untuk organisasi macam Mimoss. Saya faham yang tadi yang buat KPI. KPI tu saya rasa semua company perlu. Tapi mungkin doktor boleh elaborate sikit lah kenapa corporate planning ni penting untuk untuk tengok atau jaga KPI kita ataupun dengan AIG, IAG. Betul. Tadi boleh go further lah pasal. Betul. Okay, so terima kasih. So soalan ini berkenaan dengan tanggungjawab KPI CPS. Okay, untuk corporate planning actually dia bukanlah kata bila kita dengan KPI tugasan kan. Macam tu je. Kadang-kadang saya pun rasa malas nak isi KPI. Tapi benda tu sangat penting. Sebenarnya itulah yang diperhatikan ataupun diperhalusi oleh pihak Board of Director Mimoss dan juga kita punya parent lah, MKD. Yang mana kita perlu memenuhi mandat mereka sebenarnya. Dia orang yang menentukan hala tuju Mimoss. Area yang perlu kita explore. Dan kalau pihak corporate planning tidak menjalankan tugas, dia ada satu failure yang sangat besar lah. Faham. Jadi kita perlu memenuhi mandat. Kita perlu menghantar report setiap bulan dan juga setiap kuartal kepada MKD untuk kelulusan.
dan ini juga untuk survival company lah. Dan ada 2 lagi yang tu revision saya masukkan tadi, iaitu komunikasi antara stakeholders, mostly kementerian ada dilakukan oleh tim teknologi advisory. So kita ada 3 revision tadi. Yang mana teknologi advisory ni dia memang kerja dia liaise dengan kabinet, dengan parlimen untuk menjawab soalan kabinet, soalan pos kabinet, apa semua dilakukan oleh teknologi advisory. So sangat penting. Saya baru tahulah sebenarnya tu. Ya, sekarang ni kalau macam ada meeting rasmi betul. Dengan menteri, dengan KSU, semua perlu dilakukan oleh pihak teknologi advisory lah, diorang yang akan menjawab semua tu. So maknanya kita perlu sediakan tim dengan ilmu yang cukupnya lah. Betul lah. Dia tak boleh nak sembrono. Betul, main hantar je sesiapa, tak boleh lah. Menyebabkan urusan dengan kerajaan. Kita perlu betul-betul ikut prosedur lah. Betul. Tak boleh main hentam kromo ya. Betul. Dan satu lagi yang paling penting juga RMC lah, Research Management Communication. Yang itu pun banyak juga terlibat untuk kita hantar report, closing report, macam Jana buat dulu lah. Dulu saya dah merasa lah buat report tu kan. It's a fun process sebab kadang-kadang sebelum saya buat social media ni pun saya pernah bergelumang lah orang cakap dengan projek-projek kan, buat report semua tu. Benda tu sebenarnya banyak benda kita boleh belajar. Banyak benda secara teknikal memang banyak lah. Okey, macam yang doktor cakap tadi kan, macam KPI tu adalah direction daripada MKD semua tu kan. Mungkin untuk staff biasa macam saya, dia akan rasa macam bila kita orang tengok KPI ni, secara jujur lah saya cakap alah KPI je pun, malas nak isi. Tapi bila doktor cakap tadi, saya macam baru buka mata saya tahu, macam lah sebenarnya benda ni dipantau. Saya tak tahu pun yang ianya dipantau. So mungkin doktor boleh lah macam bagi penekanan sikit lah, supaya kadang-kadang staff ni, especially Gen Z yang baru masuk, diorang tak rasa KPI tu penting. Dia sebenarnya bukan kata Gen Z je pun, saya tapi pun kebanyakan kita macam tu lah. Kita bila di peringkat working level lah kita katakan, kita macam ambil endah tak endah kata apa benda lah kan. Janji aku buat kerja aku dah. Betul. Jadi sebenarnya benda tu lebih daripada tu. Kita kena fulfill semua mandat yang diberikan. Kalau tak, kita ni macam orang dah bagi amanah, jadi kita tak penuhi semua amanah tersebut. Dia melibatkan amanah kerajaan, rakyat, untuk kita betul-betul satisfy dia punya need lah. Okey, saya faham tu. Saya lepas ni saya akan ambil berat sikit pasal KPI ni kan. Betul. Okey doktor, kita kembali pada kita punya topik tadi. Macam mana doktor dan tim doktor pastikan plan MIMOS ni ataupun apa-apa yang berkaitan daripada corporate strategy and planning ni align dengan keperluan negara dan trend industri sekarang? Okey, untuk agensi seperti MIMOS ni sebenarnya kita memerlukan perancangan strategik lah. Sebab ianya adalah asas credibility untuk company. Jadi kita berada dalam keadaan yang sangat kompleks. Jadi sebab kita ada 3 entiti yang kita perlu jagalah, kerajaan, industri dan juga masyarakat. Jadi sebagai contoh, kita buat produk ataupun teknologi solution seperti MyHDW, ICOM, AI solution. Jadi produk kita ni bukannya kita bangun teknologi je, dia sebenarnya terlibat dalam bentuk polisi, teknologi kemudahan yang akan dirasai oleh rakyat dan customer. Jadi kita perlu customizekan benda tu supaya betul-betul ikut kehendak industri ataupun end user lah, kita kata. So maksudnya apa yang doktor dan team planning tu kena seiring lah dengan apa yang user nak, industri perlukan dan juga negara sendiri. Okey, sekarang ni kita dah faham sikit lah core apa sebenarnya corporate planning ni. So mungkin kita boleh masuk part yang lebih menarik kan. Untuk tahun ni lah, apa fokus utama ataupun perancangan strategik daripada tim doktor untuk MIMOS? Okey, sebenarnya pada tahun ni sebenarnya as per mandat ataupun arahan daripada CEO, board MIMOS dan juga kementerian lah, sebenarnya kita dah kalau ikutkan, jangan tahu kan, kita sekarang ni dah 41 tahun. Betul. Kalau ikutkan umur saya tak sampai lagi umur tu. Orang tu 40 tahun dia dah kata dah to the stage yang matang lah. Sangat-sangat matang. Jadi kita pun dah 40 tahun ni, kerajaan pun dah kata mana MIMOS kena berdiri sendirilah, kata self-sustainable dan self-sufficiency. Maknanya kita kena jana duit sendiri untuk pembelanjaan dalaman semualah. Jadi berdasarkan matlamat tersebut, jadi pihak CPS pun mengambil inisiatif lah. Maknanya kita segala perancangan ataupun
projek dan hala tuju mestilah didasarkan kepada sustainability dan safety. Jadi kita nak ambil projek, maknanya kita akan screening dulu, buat due diligence, tengok adakah projek ni betul-betul at the end boleh bagi benefit, boleh revenue balik kat kita. Inilah orang cakap tahun ni kita kan go to market. Yes. Commercialization betul. So all out lah tahun ni, memang kita by hook by crook memang kita kena sama-sama lah go to that matlamat. Kena ikut track go to market tu. Secara orang cakap memang kena proper planning. Betul. Kena bagi jadi lah, orang cakap kasi jadi. Betul. Okay, macam bila dah ada plan yang macam doktor cakap tadi kan, memang nak all out tahun ni kan. Macam mana daripada seorang ketua, doktor sebagai seorang ketua, turunkan jadi tindakan supaya tim doktor boleh execute? Mungkin doktor boleh cerita sikit lah. Mungkin tim division dia boleh manage apa, tim yang tu boleh bagi manage apa. Okay, untuk tim saya ada 3 tim tadi. So sekarang ni kita dah buat strategi, iaitu kita perlukan roadmap yang jelas lah, dan juga ownership dan accountability. Jadi kita akan pastikan semua projek ataupun program yang kita akan propose punya nilai komersial, value kepada masyarakat, dan di sinilah kita akan berfungsi menolong curi pihak R&D lab lah, supaya mereka tidak lose hope ataupun dia punya focus area. Jadi kita tolong dia orang buat proposal, screening, tambah baik proposal untuk submission, dan juga kita bekerjasama dengan industri dan juga pihak universiti yang punya kepakaran tertentu, yang mana mungkin MIMOS ada kekurangan. Jadi kita akan cuba dapatkan daripada luar untuk sama-sama collaboration dengan MIMOS untuk menjadikan produk itu betul-betul boom lah, untuk tolong revenue dan juga kita punya masyarakat kita lah. So kalau macam untuk saya punya pemahaman kan, kalau kita boleh cakap antara salah satu produk MIMOS yang orang cakap sekarang ni dah memang all out lah go to market adalah Reva. Betul. Betul. So mungkin daripada segi untuk bantu produk Reva tu daripada tim doktor sendiri adalah in terms of untuk macam mana tu? Mungkin boleh Okay. Sekarang ni kalau macam Reva satu produk yang bagus lah, yang mana kita telah bangunkan untuk non-intrusive punya devices. Betul, tak perlu guna needle. Kebanyakan orang memang takut kalau ni jarum walaupun kecil. Betul. Semua kalau badan sadu pun tak. Doktor tu. Saya pun seorang lah. Jadi So, dengan adanya kemudahan yang dibangunkan oleh pihak Research Lab MIMOS, so kita dah ada produk Reva. Reva kita ada 2 jenis. Betul. Yang pertamanya adalah hemoglobin. Yes. Untuk orang mengandung lah, betul. untuk tengok dia punya kadar dia punya sel darah merah. Betul. Dan juga in situ Reva in situ. So boleh dapat tu result. Betul. Real time. Anytime kan. Real time, maknanya sekarang ni on the spot. On the spot. Betul. Dan yang satu lagi tu adalah glucose sensor. Yang ni lah yang paling banyak orang kata kegunaannya ataupun yang demand dekat market lah. Jadi memang dah ada solution ni, dan saya kalau boleh lah ingin menggalakkan maknanya penonton atau pendengar di luar supaya dapat mencubalah produk ni. Kita dengan lokal teknologi, lokal engineer yang buat ni, so rasanya baguslah untuk kita support dan untuk kita keluarkan lebih banyak produk-produk yang yang selama ni kita duk buat daripada negara luar. Okey, daripada apa yang doktor cerita tadi kan pasal macam mana perancangan doktor untuk tahun ni kepada MIMOS semua tu, apa cabaran paling besar lah bila doktor nak make sure semua perancangan ni align dan juga ikut track? Macam doktor cakap tadi lah, kalau boleh kita nak support go to market ni. Kita nak support matlamat MIMOS yang dah 41 tahun ni untuk berdiri dengan kaki sendiri. Apa cabaran paling besar? Cabaran yang paling besar yang saya dan tim tengoklah. Sebenarnya over the years, kalau kita nak harapkan funding daripada government, kita tahulah dengan keadaan sekarang ni, dengan perang, dengan climate change apa semua. Jadi semua itu efek sedikit sebanyak dengan kita punya keuangan lah negara. Betul. Kan. Jadi over the years dia punya funding tu makin mengecil. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah untuk merealisasikan mandat yang diturunkan kepada kita semua daripada MIMOS ni. Jadi untuk jadi self-sufficient, jadi kita cabaranlah untuk mendapatkan kelulusan dana lah. Jadi sebab itulah kita menubuhkan IIG, AIG semua untuk menolong kita supaya kita dapat securekan dana ni untuk kelangsungan dan juga
dapat meneruskan mandat yang diberikan kepada kita, iaitu R&D dalam bidang teknologi semiconductor dan juga E&E ICT. AIG ni dia bermula tahun bila sebenarnya daripada? Sebenarnya ditubuhkan ataupun direalisasikan tahun lepas lah. Oh, baru lagi. So samalah AIG dan IIG tu. Dia sebenarnya kalau kita tengok daripada segi naming tu, IIG stand kepada Industrial Advisory Group. So yang tu lebih kepada industri lah. Lepas tu Industrial Interest Group pun daripada universiti, dari pihak kementerian. So diorang ni lah yang akan sama-sama tolong dan advise kita lah. Maknanya kita tak adalah kata short sendiri kan. Betul, tak adalah kita short sendiri. Kadang-kadang kita buat something tu lupa pula industri player perlukan apa kan. Yalah, bukanlah nak kata dulu kita buat suka-suka. Sebenarnya dulu pun ada juga. Cumanya sekarang lebih teratur, lebih tersusun. Which is bagus lah ada benda-benda tu kan. Okay. Sekarang kita nak tanya doktor sikit lah in terms of decision making lah. Macam mana doktor balance antara plan jangka panjang dengan keperluan sekarang ni yang semakin cepat kan? Dan macam mana doktor buat keputusan untuk make sure something yang doktor plan tu kita boleh achieve? Okay. Alright. Dari segi buat keputusan ni sebenarnya saya sering perbincangan dengan tim. Dengan tim saya kata sekarang ni kita perlu meletakkan dua perkara ni di hadapan lah sebelum kita buat keputusan. Yang pertamanya, adakah ini akan beri nilai ataupun revenue kepada MIMOS? Itu persoalan yang first kali. Apa-apa kita nak buat engagement, MOU, project collaboration. So yang tu yang the main thing yang kita kena tengok. Betul. Dan yang kedua adalah adakah ini position MIMOS untuk masa depan. Jadi kadang kalau kita buat engagement, kadang ada orang hanya nak leverage on MIMOS-nya nama je. Jadi itu yang adalah beberapa ni lah yang kita kata entiti lah yang cuba nak try nasib kita. Jadi sebenarnya kita tak galakkan lah. Maknanya kalau betul-betul genuine punya proposal yang sama-sama ingin orang kata untuk menjayakan salah satu teknologi, dan kita sangat-sangat mengalu-alukan lah untuk bekerjasama sama ada industri, universiti. So memang kita sangat-sangat galakkan, dan itu adalah salah satu daripada mandat yang kita terima daripada manajemen juga lah, untuk sentiasa mengeratkan hubungan antara industri, lokal industri dan juga universiti tempatan lah. Jadi sejauh mana kan untuk merealisasikan apa yang doktor cakap tadi tu, mesti yang terlibat tu adalah department ataupun division doktor kan, teamwork tu. Sejauh mana pentingnya teamwork antara department untuk capai semua-semua ni? Okay, teamwork sebenarnya kita ada banyak team dalam MIMOS, ada sektor-sektor lah. Dan sekarang ni seperti yang Janah tahulah, daripada podcast yang sebelum ni yang Janah dah buat. So kita ada banyak subsidiary, kita ada JVCO. Dan diorang pun ada peranan masing-masing. Jadi sebenarnya CPS ataupun Corporate Planning Strategy ni mengambil peluang ni lah untuk bekerjasama untuk memudahkan lagi pengkomersialan produk. Jadi kalau dulu MIMOS sebagai entiti government, dia tak boleh buat bisnes. So kan adanya subsidiary ni adalah satu peluang untuk kita buat bisnes. Ya, untuk kita kata dulu kalau kita nak harapkan orang lain jadi kita punya middleman untuk pasarkan produk kita ni. Sebab dulu kita solely buat research. Ya, kita tak ada peluang tu. Tapi sekarang ni dengan vision Dr. Syukri, CEO kita, dia buka peluang untuk semua jadi C-level, dan you have the tanggungjawab lah untuk komersialkan you punya produk. Even kami staff biasa kat bawah ni pun ada tanggungjawab tu. Kita boleh tolong untuk make sure produk kita ni go to market. Untuk orang cakap buat bisnes lah. Mana tahu tuan-tuan kita pun boleh buat bisnes dapat juga kan. Daripada kita buat R&D saja sekarang dah boleh be the someone person sikit, macam tu. Okay. Sekarang kita nak sembang sikit lah pasal pandangan doktor mengenai masa depan MIMOS lah kan. Doktor nampak MIMOS akan pergi ke arah mana dengan go to market ni dalam 3 hingga 5 tahun akan datang? Okay, kalau dari segi market sekarang ni pun kita dah ada banyak perbincangan lah dengan big player dekat luar untuk menggunakan produk kita. Dan kalau saya tengok sekarang ni orang lebih fokus kepada AI punya solution. Ya, betul. Jadi semua sekarang perlu AI. Everything. Nak buat assignment sekolah. Even daily kita pun kita mengharapkan AI. Dan that's salah satu kata core
kompetensi yang ada kat MIMOS lah. Betul. Di bawah Dr. Zulaikha, yang mana banyak solution ataupun teknologi yang sedang dibina ataupun telah dibina yang telah ada sekarang untuk available dekat MIMOS lah. That's why kita cakap kita ni jual the brain. Betul. Dan yang kedua kata sekarang ni data lah sebagai aset strategik negara. Ketiga, semiconductor sebagai asas kedaulatan teknologi. Yang ini memang kita dah develop lama lah sebelum 30 tahun dah kita dah ada. Kita memang buat semiconductor ni dah lama. Kita orang kata kalau orang cakap kita dah grad. Kita dah boleh ajar orang lain apa semua. Dah train beratus ribu. Kita daripada 30 tahun lepas kita dah train university student, industri, OSRAM, Cetera. Betul. Even sekarang pun kita masih on training sebab kita ada MIMOS Academy, kita ada semua tu. Okay, faham. Okay. So doktor akan secara dasarnya doktor cakap in 3 to 5 years lagi kita masih kukuh dalam bidang semiconductor. Betul. Kita akan go further untuk AI dan juga yang first tadi kita sekarang dalam data lah kata large LLM large data punya ni. Data tu kalau sebab saya kurang faham data tu ada tak in terms of kita jadi data center ke macam mana? Okay, satunya data center dan keduanya adalah kita nak securekan data. Kita pakai blockchain. Blockchain betul. Sekarang ni blockchain kita dah orang kata diiktiraf oleh kerajaan sebagai untuk membina infrastruktur Malaysia blockchain infrastructure. So that one be mandat to MIMOS Malaysia Blockchain Infrastructure Sdn Bhd, which is company under MIMOS lah. Betul. So sekarang ni kita kan bawa ni Azhar. Okay. So kita dah dapat mandat tu daripada kerajaan lah untuk be di so-called satu-satunya parti ataupun entity yang manage the infrastructure untuk blockchain. Okay. So kita ada semiconductor, blockchain dan AI. AI tu bawah Dr. Zulaikha lah kan. Antara kalau saya tahu saya lah antara produk ataupun teknologi buat Dr. Zulaikha ni hari tu saya ada tengok robot yang UGV kan? UGV. UGV. Sebab dia cakap dia tak jual mesin tu, kita jual the brain. Masa tu saya macam wow, kita jual the brain, macam rasa macam bagusnya produk MIMOS ni. Dia sebenarnya UGV tu adalah kerjasama kita dengan Plantation punya company lah. FGV, Sam Dabi. So kita banyak dapat use case daripada dia orang. Betul. Untuk developkan. Dia sekarang ni dia nak minimizekan pergantungan lah kepada pekerja asing semua tu. Dan kalau kita tahulah kelapa sawit ni dia punya area dia terrain dia besar dan perlukan tenaga, labor tu banyak, ramai. Jadi apa yang Dr. Zu dan tim buat adalah untuk satunya membinakan UGV. So maknanya UGV ni adalah mesin ataupun kita panggil transportation lah. So maknanya dia boleh move around dalam kawasan kelapa sawit tu tanpa perlu manusia. Betul. So kita boleh duduk dalam bilik aircon, tekan je nak suruh dia collect dekat area mana. Kawasan A, kawasan B. So maknanya robot tu dah di-customize. Dia akan pilih buah-buah yang dah masak, yang dah boleh dia petik dan kutip semua buah-buah lerai kita panggil dekat bawah. Semuanya automatik. Maknanya kita just tekan daripada bilik kontrol. Tahu-tahu dia tak payah penat-penat dah. Tak perlu dah. Maknanya kita nak nak jadikan masyarakat kita ni bukanlah kata third world country. Betul. Kita nak jadikan semuanya advance. Maknanya semua bekerja dalam bilik aircon. Soalnya high paid. Sebenarnya kalau ikutkan kementerian punya plan, kita nak jadi high growth, high value punya country by 2030. So that's why kita develop all this technology lah untuk membantu kementerian dan juga masyarakat. Okay, dan saya boleh nampak lah sebenarnya negara kita ni pun memang dah semakin maju dalam bidang AI ni. Sebab kita sendiri pun dah ada ramai expertise dalam AI ni kan. Betul. Dan AI ni pula something yang sangat luas. Dan rugi kalau orang tak belajar pasal AI ni. Yalah. Betul tak doktor? Sebab saya pun berminat sangat nak belajar. bersetuju dengan segmen tu. Kan? Okay. Macam doktor cakap tadi, dalam masa 3-5 tahun ni doktor nampak ke arah yang 3 perkara tu kan. Atau pada pandangan lain, apa teknologi ataupun trend doktor rasa MIMOS kena fokus untuk stay relevan? Tadi untuk 3 hingga 5 tahun kan? Tapi untuk kita stay fokus relevan mungkin berpuluh tahun lagi. Apa teknologi ataupun trend yang doktor rasa kita kena jangan tinggal lah. Okay. Kalau mengikut dengan kita punya perbincangan ataupun kita punya advice daripada IIG dan juga management.
sekarang ni kita perlu fokus kepada keselamatan lah, sovereignty of data. Sebab sekarang ni kita tengok contoh macam perbankan. Betul. Kan banyak isu scammer. Yes, sekarang orang boleh scam tau. Kita melalui tekan satu klik tu, mana duit aku ni? Ya, betul. That's why kita kena improve ataupun sentiasa memperbaharui teknologi dalam blockchain ataupun dalam kita punya security network apa semua. So kena masukkan elemen AI dan juga lain-lain lah yang boleh menjaminkan security kita lah. Tu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi advance packaging ataupun semiconductor. In terms of semiconductor lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok GDP kita, memang GDP tu tinggi, tapi kita punya value ataupun yang dapat kat kita hanya 5% ataupun kurang. Sebabnya ekspor tinggi, tapi duit yang tinggal kat kita yang tu yang hanya orang kata production level saja. Yang semua teknologi value add tu semua dapat kat company besar, negara luar. So jadi itu yang government push all the all local player lah untuk terlibat sama dalam bidang teknologi tinggi ni, advance packaging, advance supaya material. kita sendiri dapat peluang tu, bukan kita bukannya luar. lepaskan kata opportunity untuk dapatkan revenue ataupun pulangan duit tu. Sebenarnya sepatutnya kat kita lah, sebab kita yang banyak duduk buat produk tu. Yes, tapi sebenarnya kita ekspor, duit yang dia kata ditinggalkan dekat bank kita very small. Very small amount lah. Okay, lepas ni kita akan ubah lah ke better harap-harap one. Kita boleh berubah ke arah tu lah. Betul. Okay, macam mana Mimos pastikan kita ni, innovation kita ni sentiasa ada impact pada pandangan doktor? Okay, untuk impact tu sebenarnya dia dinilai oleh orang kata end customer lah kan. Okay. Dia kalau kita yang nilai, kita semua terbaik. Semua terbaik kan. Kalau internal sendiri nilai semua bagus. Okay. Tapi sebenarnya bila dapat keluar ini biasa ni, tak ada value add ke apa, ataupun tak ada something new ke apa yang orang kata wow factor, tak ada. Betul. Tak ada. Jadi sebenarnya all the comment ataupun orang kata input sebenarnya daripada end customer lah. Jadi itu yang pentingnya, bila kita buat satu use case ataupun satu produk teknologi, kita kena get the buy-in ataupun buy-off daripada customer lah. Mana kita buat benda tu tak adalah shot sendiri. Itulah dia punya, itulah impact dia yang doktor nampak lah. Okay. Sebelum kita nak tamatkanlah podcast kita kan, saya ada last question lah. Right. Mungkin doktor boleh bagi bagi tahu apa visi doktor untuk Mimos sendiri, dan apa nasihat doktor untuk staff muda yang, sebab sekarang ni kalau doktor perasan kita dah start hiring young staff Gen Z. Mungkin ada sedikit nasihat untuk staff muda yang baru join Mimos, sebab kadang-kadang orang setengah, saya perasan lah pattern budak-budak sekarang, mungkin macam zaman saya juga, diorang suka job hopping. So kan kadang-kadang kita nak make sure diorang kekal dekat satu company tu mungkin susah. So mungkin ada nasihat sikit. Macam bagi nasihat kat anak-anak lah orang cakap. Okay lah. So kita sebagai salah seorang, kata bukanlah orang lama kan, bukan orang yang lama agak tu dah 28 tahun tu kat Mimos ni, experience sikit lah. Tak naklah kata bangga diri kan. Sama je. Jadi sekarang ni nasihat saya lah, sebab sekarang ni kita sepatutnya ambil opportunity ataupun peluang yang ada dekat Mimos ni. Sekarang ni kalau you rasa you masuk sekarang ni under kata dalam Mimos Semiconductor, tapi over the time mungkin dalam 3 bulan, alamak aku rasa aku tak boring lah buat kerja kat sini. Betul. Tak suka lah. Lepas tu sebenarnya kat Mimos ni dia ada peluang. Banyak peluang. Dynamic. You boleh change, you nak pergi ke mana? You nak pergi ke AI, big data, blockchain. Kita boleh cuba sebenarnya. Kita jangan takut mencuba kan. Dan Mimos adalah satu-satunya company yang bagi peluang lah untuk staffnya untuk migrate to another teknologi, ataupun dia tak nak buat dah teknologi, dia kata sakit kepala lah, malas lah kan. So nak pergi kepada HR boleh. Tak ada isu. Kalau nak masuk corporate com pun boleh. Kita boleh bagi peluang betul. Itulah satu-satu nasihat saya lah kepada Gen Z ni, supaya jangan takut untuk mencuba. Dan bila kita buat dengan orang kata dengan ikhlas, all of our heart. Maknanya kita untuk tolong company, kita janganlah kata alasanlah pepatah kata jangan harapkan untuk company beri something yang kita yang kena cuba bagi pada company kan. Betul. Salah satu nasihat lah. Dan visi saya untuk
Mimos adalah untuk sebenarnya untuk menjadikan collaboration dengan industri, akademik lebih erat lah, supaya lebih kita boleh bekerjasama, bekerjasama menjayakan teknologi ataupun solution yang lebih bagus pada masa akan datang. InsyaAllah. Itulah. Dan juga dengan kita punya stakeholders, dengan kementerian, supaya hubungan kita lagi erat lah. Sebab sebelum ni pun kita kalau kita tengoklah bajet-bajet dulu pun banyak sibling kita punya adik-beradik ada agensi ni circle situlah orang kata. Jadi kita perlu lebih lebih rapat lah, macam abang ataupun adik kita meranti apa semua tu, mungkin dia orang dapat lebih bajet, dan kita bukannya kata kita pergi cantah dia, kita pergi compliment. Sekarang ni kita ada kepakaran, so kita nak cuba kita offer, how about we collab. Betul. So maknanya mungkin dia tak ada tim yang untuk buat, dan kita boleh sama-sama ni lah bantu. Betul, good idea tu sebenarnya. So itulah sebab sedikit lah yang kita boleh share. Betul, saya suka visi Dr. Hazan tu. Okey Dr. Hazan, saya rasa kita pun dah sampai kat penghujung podcast kita. Tak sedar kan, tiba-tiba dah habis. Rasa macam sekejap. Baru 1-2 soalan. Kita dah 11 soalan dah tadi. Okey, baik. Okey Dr. Hazan, terima kasih sebab bersetujulah untuk sesi podcast hari ini. Terima kasih untuk perkongsian dan juga segala nasihat Dr. bagi tadi kan. Today's topik ni sebenarnya tak heavy pun. Kita chill je dan penuh insight sangat. Terima kasih Dr. Hazan. Saya pun sama juga. Terima kasih kepada Jannah and team, dengan Test Session team. Kerana beri peluang untuk saya berkongsi idea, pendapat lah. Sebab kadang-kadang orang tak kenal siapa yang buat CPS ni. Inilah peluang untuk kita ketengahkan siapa Dr. Hazan sebenarnya. Ini adalah kata satu peluang goal ni lah option untuk saya voice out apa yang selama ni saya duduk tengok, observe. Nak tulis dalam Facebook tak berani. Time ni kita bagi peluang kan. Boleh Terima kasih banyak kepada Jannah. Okey, terima kasih doktor. Okey, untuk korang semua kat luar sana ataupun penonton, terima kasih sebab masih follow Mimos untuk podcast-podcast dengan Test Station. Kalau korang nak tahulah macam yang Dr. Hazan cakap tadi tentang blockchain, AI, sebenarnya kita dah pernah ada episod sebelum ni bersama Dr. Zulaika dan juga Encik Azhar. So korang boleh scroll je kat YouTube tu, ada di podcast-podcast sebelum ni. Okey, kita jumpa lagi untuk episod akan datang bersama saya Jana. Mungkin kita akan bawa lebih ramai wakil-wakil Mimos ataupun expertise di Mimos ni ke dalam podcast Ngeti Station. Jumpa lagi. Bye. Doktor, bye-bye kat kamera tu. Bye.